morning. Kita nak pergi hari graduasi Airik darjah 6. Kita pergi awal macam biasa. Aku memang selalu pergi awal. So let's go. Tapi kita naik motor je sebab dekat. Aku dah bersiap. Tudung, baju, kasut. Tapi bapa Airik tu macam biasalah. Dia nak kena pilih-pilih kasut bagai. Entahlah. So dah siap Dah. Okay, jom. Kasut. Kita naik motor guys. Naik motor. Tak sampai 5 minit pun dah sampai. Jom. Dekat you. Ya ke awal tapi dah lambat, so kita duduk belakang guys. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa man yuridillahu bihi khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keberlangan. Korang, kita datang makan dulu sebab giliran Airik lambat lagi dah jam 6. So kita datang makan dulu. Dia pun busy dengan kerja. So kita makan dulu guys. Makan kuih je lah sebab kat rumah tadi dah makan nasi goreng dekat Batu Arang Station. Okay. Sekejap lagi pakai jubah ke tak? Mama tunggulah. Untuk mengiringi wanita terbaik Mejemutar Guru Besar Ketisha Hulu Azmi. Airik nervous guys. Sabar, belum. Sabar, ya. Airik Daris bin Ezrul Azmi. Jom ambil gambar bang kat sana, nanti baru buka jubah. Jom ambil gambar. Kena buka dulu. Okey. Jom. Pakai dia nanti koyak. Kita ambil gambar. Kita bergambar guys. Comot dah kau. Sekejap kita masuk beratur. Tamat sudah majlis graduasi 2025-2026. So Airik dah balik. Kita pula nak balik sekarang. Panas guys. 12 berapa lah sekarang? Kita tengok jam 12.30. Sharp. Tak siap lagi. Tapi Airik dah siap. Naik pentas. Ambil semua bla bla bla. This and that. Aku terus suruh balik lah. Tak tahan. Kepala dah nak meletup. Okay, bye guys.